Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah. Tengah hari ni kami bersantai-santai di Negeri Sembilan nak bersama-sama dengan kawan-kawan dalam Pakatan Harapan yang akan mengumumkan calonnya dijangka di Kuala Pilah kan. Jadi kita kan dalam kajian perpaduan naklah juga dengar-dengar perkembangan kawan-kawan yang ada dekat sini. Dan pada sesi ni kita akan bersama dengan tokoh anak muda tempatan lah. Kenapa saya kata dia tokoh ni? Sebab orang kuat bagian, satu. Kemudian orang muda, dua. Kemudian orang yang sabar dan ada banyak iltizam dan keazaman. Jangan potong queue. Ikut laluan, dan sekarang ini adalah tempoh beliau berlatih bekerja untuk parti. Kita bersama dengan saudara Muhammad Nizam Abdullah. Inilah orang dia, abang maca kita. Maca berpoloh kau dia nak interview. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Okey, saudara Nizam, terima kasih kerana sudi jumpa dengan kami lah. Sama kami ni merantau macam ni lah. Pergi satu tempat cari kawan-kawan kan. Zab, macam mana suasana di Negeri Sembilan ni? Ya, kita tahu hari Sabtu ni baru nak penamaran calon kan. Tapi nampak gayanya macam dah semarak dah. Suasana dengan perbualan calon, siapa tak calon. Jadi Nizam sendiri tengok macam mana suasana di Negeri Sembilan secara umum? Okey Dok, pertamanya terima kasihlah singgah ke Seremban ni. Apa yang saya tengok, kita ni mendapat tempias lah momentum daripada Johor itu. Akhirnya sampai ke Sembilan. Oh, panas dia sampai sini sampai. Alhamdulillah, sekarang ni boleh nampak ramai yang anak-anak muda UMNO BN ni dah keluar. PDM pun sekarang dah penuh. Semuanya berjalan dengan lancar lah saya tengok. Dan nampaklah memang semangat tu dah di tahap yang paling tinggi lah. Dan kalau kita tengok Zam masa orang tengah sibuk berkempen, orang nampak suhu politik di Negeri Sembilan ni dia suam-suam kuku je. Tapi sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni? Apakah semangat yang ditunjukkan oleh bangsa Johor mampu di-carry oleh rakyat Negeri Sembilan? Apa yang saya nampak, benda yang sama sedang berlaku di Negeri Sembilan. Kalau kita punya benchmark kita sekarang ni, kalau kita nak kira ni, kita akan tengok di media sosial lah. Latest Facebook dengan Threads lah. Boleh nampak macam mana kebangkitan macam mana di Johor tu sedang berlaku di Negeri Sembilan. Ramai anak-anak muda yang main media sosial ni dah muncul. Lepas kemenangan di Johor tu, mereka muncul di media sosial dan diorang carry apa yang Barisan Nasional bawa daripada Johor. Baik, salah satu perkara yang kita tengok di Johor ni ialah bagaimana rakyat negeri Johor ni menolak bukan saja DAP tu, kuat sangat penolakan kepada DAP dan hingga diterjemahkan sampai DAP hilang kursi mereka dan berjaya dirampas, 3 kursi mereka berjaya dirampas oleh Barisan Nasional. Kita nampak juga kemerosotannya. Tetapi apa isu, apa alasan, kalau Nizam boleh kongsi, apa alasan untuk rakyat Negeri Sembilan menolak DAP pada PRN kali ini? Kalau di Negeri Sembilan ni, kita nampak ada beberapa isu lah. Contohnya nama jalan yang ditukar kepada nama veteran DAP. Benda-benda ni agak sensitif untuk orang Melayu Negeri Sembilan. Seperti yang semua pun tahu, Negeri Sembilan ni negeri yang beradat. So dia punya adab kemelayuan itu tinggi.
So sejak DAP ni dengan 11 seat yang agak dominan lah di Negeri Sembilan ni, ramai yang tidak berpuas hati dengan isu-isu macam ni lah. So apa yang saya lihat, apa yang terjadi di Johor, macam mana boleh kehilangan seat, DAP boleh kehilangan seat, tak mustahil boleh jadi juga Negeri Sembilan. Mungkin tak sebanyak di Johor, tapi akan berlaku juga pengurangan. Baik, kita tengok Setiausaha Agong DAP mengatakan bahawa pada PRN kali ini UMNO BN akan bawa isu dan akan menyerang DAP dan sebagainya. Tapi secara profesional je lah, bagi orang lokal, bagi pengundi tempatan, apakah faktor DAP ini adalah satu faktor penting untuk mereka merasakan mereka patut menolak Pakatan Harapan kali ini? Apa alasan dia? Itu bagi saya akan menjadi faktor utama. Terutamanya kita ni bukanlah resis. Tapi dengan apa yang telah terjadi di Negeri Sembilan ni, apa yang contoh-contoh dengan isu adat apa semua ni, so saya nampak dia akan menjadi antara punca penolakan utama DAP di Negeri Sembilan. Dan sentimen-sentimen kemelayuan agak tinggi dalam isu ni. Benda ni saya rasa akan menjadi benda faktor utama penolakan PH selain daripada DAP secara khusus ni. Baik, ramai orang yang kita jumpa bila kita mewawancara orang tempatan, mereka mengatakan bahawa isu adat ini tak boleh dibiarkan berpanjangan lah. Jadi mereka mengharapkan ada pihak yang tampil ke hadapan untuk memperjelaskan dan memuktamadkan dan menyelesaikan isu yang berlarutan buat sekian lama. Soalan utama di sini, kenapa isu ini berlarutan dibiarkan sekian lama sehingga menjadi buah mulut, dah jadi tak manis kata orang untuk diperkatakan oleh rakyat jelata? Untuk isu ni, apa yang saya boleh katakan, seolah-olah ianya sengaja dibiarkan berpanjangan. Mungkin untuk political mileage, mungkin juga untuk mengekalkan kuasa. Dan sebagai orang Negeri Sembilan, kami seboleh-bolehnya tak naklah benda ni berpanjangan, sebab kita boleh nampak keharmonian tu makin lama makin hilang. Jauh beza dengan di zaman BN dulu, di mana kita mengekalkan keharmonian daripada institusi diraja sampailah kepada politik, kita cuba kekalkan. Bila dah jadi macam ni sekarang ni di Negeri Sembilan, nampak memang tak harmoni. Seolah-olah dia jadi berpihak. Dan sebenarnya kami pun tak ada masalah dengan ni. Kami tidak pernah mengatakan yang kami menolak yang tuan ke apa ke. Naratif yang dimainkan ialah oleh pihak sana. Diorang yang melabelkan seorang di satu pihak, seorang di satu pihak. Dan kami setakat hari ini tak mengeluarkan apa-apa kenyataan pun. Kita pun tak memihak kepada sesiapa. Sebab kami tahu isu ni isu sensitif dan ianya melibatkan institusi diraja Negeri Sembilan, dan satu yang sangat tak baik lah untuk dibincangkan secara amnya, dan benda ni dijadikan isu untuk hentam-menghentam. Baik, kalau kita tengok UMNO mendapat 14 kursi berbanding dengan Pakatan Harapan 17, dan selebihnya itu dikongsi oleh Perikatan Nasional. Tetapi dengan dinamiknya pergerakan politik dan perkembangan semasa ni, apakah Nizam merasakan bahawa laluan untuk Barisan Nasional di PRN Negeri Sembilan pada kali ini
lebih baik untuk mendapat kursi yang lebih banyak atau bagaimana? Pandangan peribadi saya, berdasarkan pengamatan saya rasa tak menjadi masalah untuk Barisan Nasional kembali memerintah Negeri Sembilan dengan mendapat majoriti. Setakat hari inilah saya rasa tak menjadi masalah. Dengan kita melihat dengan 14 YB kita yang ada pun, dengan yang menjadi exco perform, so saya tak rasa benda ni akan jadi isu. Dan satu benda yang saya boleh katakan, pada pilihan raya sebelum ni pun, kalau nak kira banyak penolakan di tempat-tempat yang kita bertanding pun, antara isu yang paling besar ialah orang mempertikaikan perpaduan tu. Sebabnya macam mana pun lah, kita ni daripada lahir dah dimomokkan yang kita tak boleh bersama dengan DAP. Daripada situ sendiri, di masa PRN ke-15, ramai, kebanyakan orang UMNO ni tak boleh terima DAP. Dan di situlah berlaku swing. Itu antara punca kenapa Perikatan Nasional boleh bertapak di Negeri Sembilan. Baik. Sambungan daripada soalan tadi, kalau itulah yang berlaku pada pada pilihan raya yang lepas, apakah Nizam yakin kita mampu untuk menggamit lebih banyak sokongan? Apakah mereka dulu yang memberi undi kepada Pakatan Harapan sehingga mereka menang 17 kursi? Kali ini apakah mereka akan bersedia untuk swing sekali lagi untuk minta BN kembali menerajui kerajaan? Saya rasa itu yang akan berlaku. Kalau kita lihat bagaimana dia orang boleh swing dulu kerana kita bersama dengan DAP, dan saya sangat yakin hari ini pada PRN ke-16 ini mereka akan swing sekali lagi untuk memastikan memberi undi kepada kita lah, sebab kita dah tak bersama dengan DAP lagi. Baik, bila kita sampai tadi, kita sembang-sembang, kita dimaklumkan bahawa malam ni Pakatan Harapan akan mengumumkan barisan calon yang akan bertanding. Belum pun sampai malam, setakat tengah hari ni kita dah dengar daripada sumber-sumber yang boleh kita percayai bahawa dah timbul banyak rasa tak puas hati dengan senarai calon yang dikemukakan, dibawa oleh set A, kemudian dibawa oleh set B, dibawa ke peringkat tertinggi. Kita dah dengar ada banyak rasa tak puas hati, dan apakah ini akan membantu Barisan Nasional untuk mendapat lebih banyak kerusi? Kalau berlakunya pertembungan sesama sendiri di dalam PKR, saya rasa itu memberi kelebihan lah kepada kita. Bila salah satu tim contohnya tak mendapat, pastinya tim satu lagi tak berpuas hati, mungkin akan berlaku sabotaj dan sebagainya. So benda-benda macam ni akan memberi kelebihan yang bagus kepada BN lah. DAP akan meletakkan ramai calon, dan kita difahamkan PKR juga mungkin akan meletakkan dalam 17 orang calon dalam PRN kali ini. Dalam pilihan raya yang lepas, mereka hanya menang 5, kemudian 1 dimenangi oleh Amanah, 11 oleh DAP. Jadi kalau kita nampak dari segi kebarangkalian, apakah Nizam yakin Pakatan Harapan mampu untuk meraih sesuatu yang lebih besar daripada apa yang berlaku di Johor pada kali ini? Saya tak nampak. Dan saya rasa kali ini saya nampak momentum tu pergi kepada BN, dan saya sangat positif apa yang berlaku di Johor akan berlaku Negeri Sembilan.
dia berbeza secara demografi apa semua, saya faham. Kalau ditanya kepada saya rasa kita akan dapat mengambil balik Negeri Sembilan. Cuma mungkin akan ada kursi-kursi yang marginal. Kita tak sebesar di Johor lah majoriti. Yang kita boleh menang, tapi menang dalam majoriti yang agak menipis lah. Menipis. Baik, kalau kita tengok banyak naratif yang dimainkan di negeri Johor bukan soal pembangunan ataupun pencapaian. Tetapi di negeri Johor banyak mereka memainkan persepsi UMNO BN ni penyakau, sakau, rasuah. Isu Datuk Najib dimainkan lagi pada pandangan Nizam lah, agak-agaknya mereka berani atau tidak untuk mainkan lagu yang sama kali ini untuk mendapat undi rakyat Negeri Sembilan? Saya rasa apa yang dia orang buat di Johor, dia akan bawa di sini. Dia akan cuba mainkan isu UNDP, isu bosku, sakau menyakau apa semua. Dan kita boleh tengok walaupun isu ni dimainkan di Johor, dan di Johor kita boleh menang besar. So maknanya rakyat dah nampak daripada tahun 2018 sampai ke hari ni, rakyat dah nampak apa sebenarnya yang berlaku. Dengan dulu masa zaman bosku tinggalkan dengan hutang kita berapa, itu di zaman dikata penyakau, dan akhirnya hari ini zaman yang dikatakan bersih, hutang kita naik berlipat kali ganda. So saya rasa benda ni sebenarnya akan memakan pH sendiri, isu-isu macam ni. Baik, kerajaan perpaduan ini digambarkan dengan di bawah kepimpinan Tok Min, digambarkan sudah mencapai banyak kejayaan, rakyat pun senang lenang, aman, sejahtera. Jadi apa isunya untuk rakyat tak memilih Pakatan Harapan kali ini? Apa yang saya nampak isunya ialah kestabilan. Apa yang Tok Min buat selama ni ialah hasil kesinambungan daripada Tok Mat. Kalau nak dikirakan satu idea yang baru, saya tak nampak. Contohnya MVV yang Tok Mat buat dulu cuma dijadikan 2.0. Semua segala-galanya hasil daripada apa idea Tok Mat yang dicetuskan. Cuma Tok Min hanya menjalankan operasi. Dari segi kestabilan, inilah kita nampak hari ni, apa yang berlaku hari ni, bergoncangnya Negeri Sembilan ni. Saya rasa ini akan menjadi satu faktor penolakan paling besar. Baik, soalan terakhir. Pada bacaan dan perhitungan Nizam sendiri lah, agak-agak berapa julat jangkaan kerusi boleh menang Barisan Nasional? Pandangan peribadi. Pandangan peribadi saya, tak ada exact figure, tapi saya jangkakan, kalau saya ambil dari BN lah kan, antara 20 ke 23 saya jangkakan. Dan insyaAllah salah satu daripada itu mungkin kursi daripada DAP boleh rampas balik InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit lah kita tinjau-tinjau, sembang-sembang dengan orang tempatan yang berpolitik di peringkat lokal untuk kita mengetahui sedikit bacaan-bacaan dan juga pandangan-pandangan. Jadi kita akan bersama lagi dengan barisan panel yang lain untuk kita minta juga pandangan, dan kita ucap selamat maju jaya kepada Pakatan Harapan yang akan mengumumkan calon pada malam ini. Dan pada malam besok hari Rabu, giliran Stadium Paroi akan dibirukan. Jadi kita boleh bandingkanlah satu perkara yang kita nak tengok, berapa banyak bas yang akan beratur ke Kuala Pilah nanti kan. Biasanya pemain import sekarang ni, dulu dia banyak menuduh UMNO BN banyak bawa pemain import. Sekarang ni dia pun dah belajar daripada kita kan. Jadi macam di Johor banyak juga pemain import dibawa ke jamaah-jamaah. Akhirnya bukan makin bertambah majoriti, makin merudum adalah. Jadi kita tengok malam ni, dan kita tengok malam besok, nanti kita ulas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.